Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah menghadiri Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Isi perjanjian damai itu katanya, siapa saja daripada orang Mekah kalau pergi ke Madinah memeluk kepada agama Islam, dituntut oleh keluarganya, Nabi kena kasih pulang orang itu ke keluarganya di Mekah. Tetapi bila mana ada orang Madinah yang datang ke Mekah lalu keluarganya menghalang untuk kembali ke Madinah, Nabi tak boleh tuntut orang itu. Agaknya perjanjian ini bias atau adil? Of course tidak adil. Kalau orang Mekah datang ke Madinah masuk Islam, Nabi suruh kasih balik. Tapi kalau orang Madinah menziarahi keluarganya di Mekah, orang Mekah berhak untuk tidak memulangkan orang itu ke Madinah, ditahan, untuk diseksa, untuk disakiti, dipenjarakan, dipaksa untuk kufur. Kata Nabi, setuju. Kemudian perjanjian damai ini termaterai untuk berdamai tidak berperang selama 10 tahun. Nabi kata setuju. Beberapa kamu tak boleh masuk ke Mekah pada tahun ini. Nabi kata setuju. Tahun depan masuk pun 3 hari sahaja di Mekah, bisa 3 hari. Nabi kata setuju. Waktu itu Nabi sedang pakai ihram, sudah sampai Hudaybiyah. Hudaybiyah ini ke Mekah hanya berapa kilometer saja. Perjalanan daripada Madinah pergi ke Mekah hampir 1 minggu. Nabi pakai ihram nak pergi masuk ke kota Mekah umrah, tak diizinkan. Sudah sampai di mana? Kalau jarak masih sampai Bi'r Ali mungkin boleh balik ke Madinah, sekarang dekat. Ini dah sampai Hudaybiyah. Nabi kata setuju. Secara logik, secara akal, secara zahir, ini perjanjian bias, tidak seimbang, tidak adil. Ya, memang secara logik pun seperti itu, tapi kita diajar bahwasanya yang disampaikan oleh Nabi ala ilmin, yakni ini diketahui oleh Nabi. Kalau kita dalam kereta saja boleh percaya dengan engineer, takkan dalam hukum hakam tak percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masa itu dilihat oleh Sayyidina Umar perjanjian yang tidak seimbang ini, didatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah kalau kita perang dengan mereka dan kita mati, kita masuk surga, mereka masuk neraka? Kata Nabi, ya. Bukankah kita dalam keadaan benar dan mereka dalam keadaan batil? Nabi kata, ya. Lalu kenapa kita menghinakan diri, mengiyakan apa yang mereka mahukan? Lalu kenapa kita menghinakan diri, mengiyakan apa saja yang mereka kata? Apa Nabi kata? Ya Umar, inni Rasulullah wa la asih. Umar, saya ini Rasulnya Allah dan saya tidak akan bermaksiat kepada Allah. Ini bermakna, ya Umar, saya buat ini perintah dari Allah. Walaupun kamu tengok ini perjanjian bias, walaupun ini dilihat tidak seimbang, walaupun ini tidak masuk di akal, tapi ini perintah Allah dan saya tidak akan melanggar perintahnya. Artinya apa? Keputusan, ketentuan, hukum yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya ala ilmin, diketahui rahasianya, hikmahnya, walaupun tak masuk di akal pikiran kita. Nah, berubah dalam hidupan kita pergi ke arah kebaikan. Nah, buat berapa kali tidak ada masalah. Nak buat sekali pun boleh. Yang pentingnya, yang pertama keikhlasan kita. Nah, hati kita yang semata-mata berikhlas demi untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, nah kita dapat berubah dalam hidupan kita. Nah, kalaulah umrah kita banyak, nah banyak bilangan tapi tidak dapat ubah dalam hidupan kita, nah maka apakah nilai umrah kita? Nah, hak tu yang penting kita dapat ubah dalam hidupan kita. Ini nah adalah peristiwa dan kisah tentang Hudaybiyah.
Nah, sini namanya Wadi Barakah. Wadi Nah, di sini namanya Wadi Barakah. Wadi Barakah. Ini Wadi ada Barakah. di sini ada apa? Makanan. Unta, Makanan kuda. kita ada kuda dan unta pun ada sebelah belakang. InsyaAllah Ta'ala. Bagi yang nak buat umrah, kita tukarkan kain ihram kita pakai di sini. Dan di luar sebentar lagi, nah kita akan berhenti di Masjid Miqat. Nah, setengah kata di sini pun masuk dalam kawasan dia juga. Nah, tapi kita akan niat di sana lah. Nah, di Masjid Miqat atau Masjid Bai'ah Ridwan, insyaAllah Ta'ala. Kambing ada, kuda ada. Dan kita akan makan masa sini 40 minit. Nah, sahaja. Nah, mungkin jam atau pukul 10, 40 atau 50 lah. Nah, kita akan siap. Dia di Jibah, insyaAllah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, 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 subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu. So itu dia mengandung, bayar mengandung. Sangatnya susah satu orang wanita untuk nak naik ke atas bukit itu. Sampai kata digelarkan Asma binti Abi Bakr dengan gelarannya Zatun Nitafain. Seorang yang ampunya dua tali pinggang. Kerana dia belahkan tali pinggang dia, satu dia ikat apa? Bekasan makanan. Yang keduanya dia ikat bekasan minuman dia. Untuk nak bawakan makanan, hantar kepada bapaknya dan Nabi SAW ke atas sana. Sangatnya tinggi. Seorang wanita naik ke atas tu, bukanlah biasa. Yang keduanya Abdullah binti Abi Bakr. Anak Abu Bakar, anak lelaki dia. Tugas dia itu hantar berita tentang Quraisy kepada Nabi SAW. Saya tak mau cakap banyak tentang
apa tata belakang atau kisah ini. Nah, sebab apa? Kerana kita sentiasa dengar, siap tahu hijrah Nabi SAW. Satu orang ulama dia mengatakan, aku tidak dengar satu peristiwa sejarah dalam Islam melainkan aku akan datang tempatnya, tempat itu. Oleh itu saya mahu ingin nak beri kepada sekalian jemaah, iaitu ibrah. Apakah ibrah tentang hijrah Nabi SAW? Yang pertama, hijrah Nabi SAW telah mengajarkan kita bahawasanya untuk nak mempertahankan agama Allah Ta'ala perlu kepada perjuangan, perlu kepada pengorbanan yang tinggi. Nabi SAW bersabda tentang Mekah, wahai Mekah, inilah khairu ardillah. Sesungguhnya kamu adalah bumi yang paling baik, bumi yang paling kasih di sisi Allah. Kalaulah tidak dengan sebab hijrah, aku tidak keluar daripada Mekah. Oleh itu adalah contoh gambaran perjuangan atau pengorbanan untuk nak mempeliharakan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya iaitu peristiwa hijrah ini telah mengajarkan kita tentang bertawakal. Hidup kita kena menanamkan sifat tawakal kita kepada Allah. Dan sentiasalah sifat tawakal ini akan datangnya kejayaan dalam hidupan kita. Banyak kali, beberapa kali kita hidup tidak ada sifat tawakal dalam hidup kita. Duka cintanya Abu Bakar sampai Nabi SAW tanam sifat tawakal. Ya Abu Bakar, ma sannuka bisnain Allahu salisuhuma. Apakah sangkaan kamu yang dua orang duduk dalam gua, Allah Ta'ala serta dengan mereka itu. Ini adalah ibrah yang saya ingin untuk nak beri kepada jemaah sekalian, supaya kita dapat nak tengoknya betapa tingginya bukit ini, gunung ini, itu boleh ubahkan hidupan kita, dan kita dapat pengajaran daripada peristiwa ini. InsyaAllah ta'ala, habis itu kita ambil gambar, lepas tu kita naik bas, kita pergi kepada masyarakat haji pula, insyaAllah. Muzdalifah 7 km ya. Ada setia, tak ambil alamat. Ya, Muzdalifah 7.4 km. Yang kaki dia situ. Jadi kita menuju ke Jabal Rahmah, lokasi di mana Rasulullah SAW berkhutbah. Dan itulah haji yang terakhir buat Rasulullah SAW. Inilah Jabal Rahmah. Itulah tempat terakhir Rasulullah SAW berkhutbah. Tempat terakhir Rasulullah berkhutbah di Jabal Rahmah. Stoknya bukit. Subhanallahil azim.
Hai manusia, dengarlah baik-baik kata-kataku ini. Aku tidak pasti dapat bertemu dengan kamu lagi selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikan kepada mereka yang tidak bersama dalam majlis ini. Wahai manusia, sebagaimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini suci, maka nyawa dan harta umat Islam adalah suci. Kembalikan semula harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya. Janganlah kamu sakiti siapapun agar orang lain tidak menyakiti kamu. Ingatlah, kamu akan dipertemukan dengan Tuhanmu dan Dia akan menghitung segala amalan kamu. Allah mengharamkan riba. Segala amalan yang berkaitan dengan riba adalah diharamkan. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar dan jangan kamu mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak ke atas kamu, mereka berhak diberi makan dan pakaian dengan penuh kasih sayang. Layanilah wanita kamu dengan baik-baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka. Mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Dan hak kamu ke atas mereka, mereka tidak boleh membawa orang yang kamu tidak suka ke dalam rumah dan dilarang berzina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat, berpuasa di bulan Ramadan, bayarlah zakat dan tunaikan haji bagi yang mampu. Ketahuilah setiap Muslim adalah bersaudara. Kamu semua adalah sama. Tidak ada orang yang lebih mulia melainkan takwa dan amal soleh. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Tuhanmu dan kamu akan dipertanggungjawabkan segala apa yang kamu kerjakan. Oleh itu awasilah, jangan sesekali kamu terkeluar daripada landasan Islam selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak akan ada Nabi dan Rasul selepas daripada ketiadaanku dan tidak ada agama baru yang akan lahir. Oleh itu nilailah dan fahamilah kata-kataku ini. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Hendaklah orang yang mendengar ucapanku ini menyampaikan kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami ucapanku ini. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, aku telah sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah Subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah.
والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 على قدر الله كما يمشى به سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر